Qarun ni ada kelebihan untuk membuat emas. Tuan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga digambarkan bahawa Qarun ini minum daripada bekas-bekas piala. Tu. Kita hari ni minum cawan kecil je, cawan biasa je. Tapi Qarun minum daripada bekas-bekas piala yang dibuat daripada emas. Kita buat daripada kaca je. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran bila mana satu-satu manusia tadi dah dapat petunjuk, dah dapat hidayah, dia sepatutnya berdiri di atas paksi untuk membezakan di antara hak dan juga batil. Jadi turun Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembeza di antara hak dan juga batil. Persoalan di hari ini, apakah Quran itu semata-mata menjadi bahan bacaan di bulan Ramadan sahaja? Kita hari ini baca Quran, semata-mata kita baca Quran sebab ada tadarus. Datang bulan Ramadan, pengurusi membagi tahu, insya-Allah kita tahun ini akan teruskan program tadarus Al-Quran. Adalah kumpulan 1, kumpulan 2, halaqah ketiga, halaqah keempat dan sebagainya. Buat bacaan Quran, tadarus. Tetapi bukan semata-mata tadarus yang itu kita nak baca. Tapi kita nak kena faham juga bahawa Quran itu perlu ditadabbur. Allah bagi tahu tentang kepentingan kita untuk tadabbur ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Ataupun apakah kamu tidak menelaah ataupun tidak melihat kepada isi kandungan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataupun hati kamu dah tertutup sebenarnya. Kita ni kadang-kadang bila baca Quran, sekadar kita baca Quran, tak salah kita baca Quran ni. Ada pahala baca Quran. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. 10 hasanah. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang baca Quran harfan min kitabillah, satu huruf daripada ayat Quran, falahu hasanah. Ada ganjaran. Nabi bagi tahu, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Makna baca Quran ni ada pahala dia. Tetapi semata-mata kita baca Quran tanpa kita mengambil penghayatan, tanpa kita tadabbur, di sana ada satu ancaman. Ya, kam min qari'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam min qari'in wal Quran yal'anu. Berapa ramai di kalangan orang yang baca Quran tadi, tapi Quran laknat dia. Sebab apa? Semata-mata baca Quran nak dindangkan bacaan yang suara yang lunak.